Tindakan negara-negara Arab didakwa membenarkan Amerika Syarikat, Amerika Israel menggunakan pangkalan ketenteraan di wilayah masing-masing untuk melancarkan serangan terhadap Iran disifatkan sebagai satu bentuk pengkhianatan yang berisiko mencetus konflik lebih besar di Asia Barat. Seorang pemerhati politik antarabangsa yang membangkitkan perkara itu mengecam pendirian negara-negara terbabit sambil menegaskan tindakan itu secara langsung mendorong Iran melaksanakan serangan balas terhadap pangkalan-pangkalan Amerika yang beroperasi di negara-negara Arab. Beberapa lokasi strategik pangkalan ketenteraan yang dilapor menjadi sasaran serangan balas misil Iran iaitu Bahrain, Emirat Arab Bersatu, UAE, Qatar, Riyadh di Arab Saudi, Kuwait, Aman di Jordan dan Erbil di Iraq. Malah pemerhati turut mendakwa penglibatan kuasa besar seperti China dipercayai membantu Iran dari sudut teknologi pertahanan termasuk penyediaan peralatan pemantauan serta sistem radar berasaskan satelit bagi mengesan lokasi pangkalan tentera dan pergerakan aset ketenteraan Amerika Israel di rantau itu. Menurutnya, perkembangan itu menunjukkan konflik berkenaan bukan lagi pertikaian dua negara semata-mata, sebaliknya berpotensi berkembang menjadi percaturan kuasa besar yang mencetus ketegangan serantau dan mengugat kestabilan Asia Barat secara menyeluruh. Sementara itu, Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahawa Amerika Israel telah melampaui garisan merah negara itu dan perlu membayar harga yang tinggi susulan serangan berterusan sejak Sabtu. Dalam ucapan yang disiarkan televisyen nasional, beliau menyifatkan pemimpin Amerika Israel sebagai penjenayah kotor yang bakal berdepan tamparan hebat daripada Angkatan Tentera Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Kehakiman dan seorang ahli majlis penjaga perlembagaan akan memimpin negara secara sementara selepas kematian pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei. Iran menggesa satu sesi khas Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA susulan serangan Amerika Israel ke atas negara itu pada Sabtu. Permintaan untuk mengadakan mesyuarat lembaga gubernur IAEA itu disiarkan dalam satu kenyataan di X, namun tidak menyatakan sama ada kemudahan nuklear Iran sekali lagi menjadi sasaran dalam serangan ketenteraan terbaru itu seperti yang berlaku tahun lalu. Dalam perkembangan lain, pemerhati menegaskan harga minyak dijangka melonjak naik susulan perperangan yang berlaku di Timur Tengah pada Isnin. Sementara itu, Malaysia bersolidariti bersama dengan semua umat Islam dan masyarakat di Asia Barat yang terjejas susulan ketegangan berpunca daripada tindakan Amerika Israel yang melancarkan serangan terhadap Iran. Menerusi hantaran di Facebook pada Ahad, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mendoakan kesejahteraan umat Islam dan semua masyarakat yang terkesan di Asia Barat.